berkenaan dengan lirik-lirik qasidah apa semua tu kan. Yalah, setengah-setengah orang dia nak membenarkannya, dia sebut majaz tu. Kita nak tanya tang mana yang digunakan majaz itu, tempat mana. Misalnya orang kata madad ya Rasulullah, itu jelas. Ada orang takwil dia kata majaz, buang mudhaf apa semua misalnya. Jadi orang apa ini faham ke majaz ni, majaz apa, majazul hasfi, buang mudhaf apa. Mudhaf tu pun dia tak tahu apa. Sebab katanya madad ya Rabba Rasulillah, tolong wahai Tuhan Rasulillah. Yang dibuang Rabb, siapa tahu? Itu jauh, pusing jauh sangat itu. Tak ada pun orang yang faham. Orang yang belajar pun tak fikir begitu. Sekali dengarnya memang begitu. Dan ini adalah syiar orang-orang yang bukan ahli sunnah sebenarnya. Kalau kita pergi menjelajah keluar negara, mereka itu memang selalu benar begitu. Madad ya Ali, madad ya Husain. Macam mana orang syiar faham terhadap Ali? Kita maklum. Kalau madad ya Rasulullah, ini syiar Berelwi. Berelwi ini pun satu ajaran sesat juga. Ini sebab itu tak boleh. Jauh sangat kalau kita nak kata ada penggunaan majaz apa di situ, jauh. Kenapa tak sebut saja madad ya Rabba Rasulillah? Mau hilang kekeliruan. Tak ada apalah. Dengan tidak menyebut begitu dalam keadaan orang yang jahil tak tahu apa pun tentang bahasa Arab ni, yang asas pun tak tahu, usahakan nak tahu tentang hadaf, mudhaf apa semua itu, jauh. Tak perlu dibawa sesuatu yang mengelirukan dalam masyarakat. Sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sangat menjaga kan, kalau ada unsur-unsur syirik dia tak mau, takut-takut berlaku syirik tu. Sebab benda ni benda besar. Islam dia asas dia tauhid, awalnya syirik. Sebab itulah Sayyidina Umar kan, dia bimbangkan bila anak dia tu pergi tak pasti kan, Rasulullah SAW tu dalam bai'ah Ridwan, dia berbai'ah, turun ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Maknanya satu tempat yang bertuah sangat. Tuhan sebut pokok. Jadi Ibnu Umar dalam perjalanan dia akan cari, oleh kerana tak pasti pokok mana, pokok ni banyak serupa, lebih kurang mana, dia pergi bersemayam di situ. Sebab Rasulullah ada pernah bersemayam, dia cari dia semayam kata. Sayyidina Umar suruh orang tempat semua. Kenapa? Dia takut syirik. Walaupun Ibnu Umar takkan syirik, dia cukup faham sahabat itu, tapi orang kemudian. Dan sebab dalam agama lain ada unsur itu. Setiap agama ni dia ada unsur pokok suci. Tengok Kristian, dia ada Christmas Buddha, dia ada pokok bu, di mana Buddha itu dapat nirwana. Sayyidina Umar tak mau. Ada juga nanti orang anggap pokok suci, pokok samura, nanti jadi pokok suci pula. Dia tak maulah. Jadi menyerupai agama-agama lain. Dan dia tidak mau boleh jadi syirik pula tu. Jadi puja pokok tu pula, takut jadi biru. Dan sebab itu dia suruh tempat tengok, ambil beratnya tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik ni, tak mau. Itulah Sayyidina Umar. Cuba kita perhati, yang pergi kucuk Hajarul Aswad, dia kata, aku tahu kamu tidak lebih dari batu. Kata dia, wahai Hajarul Aswad, kalau aku tidak pernah tengok Rasulullah kucuk kamu, aku tak kucuk. Sekarang ni aku nak kucuk sebab Rasulullah kucuk, untuk mempertahankan kasih sayang aku dengan Rasulullah. Ini bekas Rasulullah pernah kucuk, mulut aku pun bertemu di sini, semata-mata kerana itu. Jadi dia sebut. Kenapa dia sebut? Takut orang ingat kita kucuk ni macam suci ni, kesakti ni, ada kuasa Allah, Tuhan. Jadi syirik, dia tak mahu itu. Sebab itu dia sebut. Kalau kita perhati daripada zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman-zaman sahabat, mereka sangat menjaga tauhid, sangat jaga daripada dimasuki, diresapi oleh unsur-unsur syirik. Kita pun kena begitulah. Wallahu a'lam.